Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di channel Syam Mencari Sat Padu. Okey geng, hari ni aku turun lagi mancing. Macam biasa lah geng, di Sungai Kuantan. Lama gak tak turun kat sini sebab last content ni itu hari aku mancing di Kuala Lipis. Okey geng, macam biasa kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang selalu support channel aku ucapkan jutaan terima kasih. Korang memang terbaik geng, kerana sentiasa support channel aku. Aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okey geng, di kesempatan ni aku ingat masih belum terlambat lagi aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Aku minta maaf geng kalau ada salah silap aku sepanjang aku berkonten di YouTube. Okey geng. Okey geng, tanpa melengahkan masa, aku pun belum set up lagi. Jom kita tengok keadaan sekitar spot. Okey geng, hari ni aku turun di macam biasa geng, spot yang aku biasa start parting kat sini. Hari ni keadaan cuaca Alhamdulillah okey. Lepas tu air sungai pun okey ni. Okey geng, tanpa melengahkan masa, jom aku nak set up barang dulu. Kita jumpa je geng. Okey, stay tune geng. Okey geng, untuk umpan hari ni aku pakai umpan dedak ayam. Yang ni resepi daripada Nizam Alias. Umpan madu 3. So aku dah bancuh. Tapi Nizam Alias dia guna strawberry. Hari ni aku guna pandan. Ikut kesesuaian ikan kat sungai ni. Biasa pandan kot. Aku nak try pandan hari ni. Ini hari ni aku guna umpan teknik lah. Guna teknik spring. Mata bom. Tadi aku dah set up dah 2 joran. So ni yang ketiga. Jom kita buat balingan lah. Untuk set up yang ketiga. Kita tengok ada tak ikan Sungai Kuantan ambil umpan madu 3 ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada strike padu, strike mana-mana untuk hari ni. Gunakan umpan madu 3. Okey geng, settle. Set up hari ni 3 joran. Okay, macam biasa nanti kalau dah ada strike aku akan update lagi. Okey geng, teruskan menonton. Stay tune. Terbaik. Aduh, betul ikan ni. Padu. Oh, padu geng. Bismillah. Alhamdulillah. Padu tarikan ni ikan apa ni? Ikut ni. Uish, padu. Bismillah. Allah. Alhamdulillah. Ikan lampam Jawa. Saiz kasar kan. Kan. Ikan lampam Jawa jantan, tengok dia punya air mani dia keluar. Memang padu saiz. Alhamdulillah.
saiz kasar. Menjadi yang umpan madu 3. Terima kasih Abang Mizang Alias kerana berkongsi ilmu, umpan. Bermakna ikan Sungai Kuantan makan umpan madu 3. Alhamdulillah. Kasar saya sini. Di antara saya kasar juga lah Sungai Kuantan. Ikan lampam Jawa. Okey. Okay, ada makan. Bismillah. Geng, sampai kamera geng. Menjadi ya umpan madu 3. Padu tarikan ni geng. Oh padu geng. Kamera stand habis bateri, aku tengah cas. So ni turun rakam je lah. Memang padu tarikan ni. Okey. Angkat tengok apa ikan ni. Bismillah. Padu tarikan ni. Dibawa ke tepi. Padu tarikan dia. Uish. Memang padu yang saiz dia. Bismillah. Allah Rabbi. Alhamdulillah. Memang menjadi yang umpan madu 3. Kasar geng. Lampam ekor merah. Ini saiz hidaman ni. Alhamdulillah. Aduh. Terkena sodak ni. Padu. Sekejap. Kita ukur tangan. Dalam 900 kot. 900 gram. Luka tangan. Kena mata kain kot. Alhamdulillah. Kamera stand habis bateri. Aku tengah cas tu. Lampam Jawa. Saya sidaman ni. Okey geng. Hari ni umpan madu 3 memang gasak geng. Ikan saiz kasar ambil geng. Umpan dah tinggal banyak ni Tadi strike yang sebelum ni tadi memang padu geng. Aku cas ni stand kamera ni dalam kereta.
Lepas tu dia ambil umpan yang melontur joran. Aku tak pasti GoPro aku ada record tak, sebab ngam-ngam GoPro pun habis bateri. Aduh. Tapi sayang kan, masa aku ambil joran tu, aku sentak, putus. Aku syakkan bau lah. Api memang padu lah saya dia. Biasa kalau lepas memang padu-padu saya dia. Oh sayang. Lepas tu umpan madu 3 ni, untuk next content aku ingat aku nak try pakai flavor strawberry pula. Hari ni aku pakai pandan. Pandan memang menjadi. So lepas ni aku nak try strawberry pula. Ni antara bahan yang, antara 3 bahan yang ada dalam umpan madu 3 ni. Ni memang padu lah umpan ni. Ni buah kulim. Nanti kalau korang nak tengok macam mana cara bancur dia apa semua, korang boleh pergi kat YouTube channel Nizam alias Fish On. Dia ada buat full tutorial. Ni umpan ni daripada umpan Nizam alias lah. Sebelum ni dia tak share rahsia ni, tapi baru-baru ni dia dah share. Abang Nizam alias dah share dalam YouTube channel dia. So aku memang teringin sangat sebab aku tengok dia gasak. Memang gasak lah dia mancing patin di Sungai Jelai. Memang gasak lah hasil dia. So akhirnya aku dapat umpan ni dan aku nak test di Sungai Kuantan. Hari ni Alhamdulillah. Biar strike tak banyak geng, tapi ada saiz. Kalau tengok pada ikan sisik yang aku dapat hari ni, memang saiz-saiz lah. Memang saiz idaman juga lah. Tapi ralat juga geng yang joran yang putih tadi. Sayang lah. Memang padu lah. Tak pasti ada record tak dalam GoPro. Sebab ngam-ngam GoPro pun habis bateri. Stand kamera pun bateri low. Korang wajib cuba geng. Bukan aku nak ni, memang wajib cuba umpan ni. Memang menjadi lah. Kalau buat sahabat-sahabat yang teringin nak pakai ikan lampam, yang suka memancing, boleh try umpan ni. Okey, aku habis umpan ni, aku gerak lah untuk hari ni. Alhamdulillah. Okey geng, masa dah time. Umpan pun dah habis dah untuk hari ni. So jom kita tengok hasil keseluruhan strike untuk hari ni. Alhamdulillah geng. Hasil memang padu lah untuk hari ni. Umpan madu 3 menggoda penghuni Lubuk Kemudi. Alhamdulillah. Ni baung ni 2 ekor ni saiz 1,5 kilo. Ini aku guna umpan QR code 2 ekor ni. Ni umpan madu 3. Ikan ni, ikan sisik ni dah ada buyer dah. Duduk diam-diam. Ikan sisik ni dah ada buyer. Member aku nak. Sejak pagi malam dia datang ambil kat rumah aku. So tengoklah kalau video ni ada sambungan lagi, aku jual ikan ni, aku akan sambung lah. Okey. Ni dia. Okey. Aku nak timbang dulu ikan ni. 3 ekor ikan ni. Sebab ikan ni dah ada buyer, so kita timbang 3 ekor. Ni tak payahlah, ni kat sini. Tengok berapa berat dia.
1.280 sekilo 200 kan. Hampir sekilo 3 ekor ikan ni. So ni aku nak jual dekat member aku. Dia dah booking. Lagi 2 ekor ni tadi aku dah timbang lah. 1,5 kilo 2 ekor ni. Okay, okay geng, kita jumpa lagi lah di next video. Mencari start pada sini. Assalamualaikum. Terbaik. Okay geng, ni buyer. Okay. Berat ni 1 dekat 1.3 lah. Awak ni besar ni. Lepas tu belakang ni ekor ni. Saya rasa berminyak lah mulut. Ni seekor ni lah. Ada 3 ekor. Ni lah. Okay, saya jual Saya beli. Okay, beres. Okay ni. Saya dah jual ikan ni. Dapatlah duit RM25. Dah. Modal beli umpan. Beli umpan madu 3. Yeah. Okay. Bye bye. Okay.